Terima kasih Gentayu Corner. Wey. Terima kasih Gentayu. Hanya melalui boleh cek dekat Facebook, boleh tengok. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. InsyaAllah malam sempurna hari Ibu tidak akan berforum berkaitan dengan ibu. Ada orang panggil ibu, ada orang panggil umi, ada orang panggil mak. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Dalam banyak perkara, sedikit yang bersyukur. Dalam banyak-banyak orang, sedikit laki-laki, ramai perempuan. Dalam banyak-banyak lagu, banyak lagu ibu. Tak banyak lagu ayah, lagu ibu banyak. Ibu misali, Bumi tadi ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananku di sanjung tinggi, jasamu tetap di seluruh hari. Masya Allah. Ustaz Ramsey, satu lagu. Betul aku. Oh ibu, kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini dan kesepian. Dan aku bagai purnama gerhana di ibarat lautan kering, tiada tempat ku layarkan hasratku ini. Kumpulan Ezos. Sambung Ustaz. Okay, banyak lagu ibu. Ada lagu ayah pun ada. Ayahku kawin lagi. Saya pangkat Ustaz berdua sabar. Ini kenyataan. Masya Allah. Nak menunjukkan
Hadis Nabi pun bagi tahu ibumu, ibumu, ibumu. Dan subhanallah yang datang ni pun ramai ibu. Ibu yang sentiasa minta doa dan mendoakan. Ibu-ibu yang mana doanya menembus 7 petala langit. Maka doa ibu yang baik makbul, doa buruknya pun kabul. Maka sebab itu, hari ini forum ini dibuat, tajuk dia sempena ibu. Ibu, syurga dunia. Ibu, kau syurga dunia. Kenapa dia sebut ibu kau syurga dunia? Sebab ibu tu adalah kunci untuk dapat syurga. Bermaksud, jangan main-main dengan mak, dengan ibu, sebab kalau salah, dapat neraka. Tapi masalahnya, kalau tak semayang, tak puasa, mungkin azabnya akan ditangguhkan sampai akhirat. Tapi kalau dengan mak ni, ibu sekalian, tuan-tuan, kalau dengan mak, dosanya didepositkan di dunia. Dekat dunia mak dah bagi dah. Dah nampak dah tak berkatnya hidup. Maka sebab itu, kita bincang tajuk ibu hari ini, supaya kita tak jadi orang yang menyesal di pintu kubur. Takut kita jadi orang yang menyesal di pintu kubur. Bila cakap pasal kerja, ni, ibu sekalian, saya faham, ni ada yang dah jadi nenek. Berapa orang dah jadi nenek angkat tangan? Masya Allah. Berapa orang jadi nenek tapi main TikTok angkat tangan? Masya Allah. Ni dah jadi nenek, dah 2 kali ibu dah. Macam-macam rasa dah bawa dah. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi Allah, ibu-ibu ni dia cepat sensitif. Air mata dia cepat keluar. Sebab apa? Sebab dia dah penat memerah keringatnya untuk membesarkan anak-anak dia. Bila dah tua-tua ni, air peluh dah tak ada dah. Jogging-jogging pun dah tak perlu dah. Yang keluar air mata je. Sikit-sikit lah mak ni. Sikit-sikit nangis Sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Dah lama janganlah nak nangis-nangis. Ya nak, simpan perasaan. Mak cepat nangis, kenapa? Sebab air mata dia tepi. Ya? Tuan-tuan yang dikasihi Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab tu soalannya cerita, macam mana anak-anak ni nak seimbangkan hidup dunia, kerja dunia dengan kerja jaga mak. Kerja jaga ibu, kerja jaga ayah. Depan ni pun ada ayah-ayah yang tidak dinafikan kepentingannya untuk kita rawat dan untuk kita jaga. Ibu yang mulia, ada satu lagu. Lagu ni lagu orang Aceh. Saya suka lagu ni. Lembutku kenang kasihmu ibu, di dalam hati ku kini menanggung rindu. Ku tahu kasih seumur masa demi cintaku. Oh ibu, buah hatiku, 9 bulanku dalam rahimmu, bersusah payah, oh kau jaga diriku. Penat dan lelah tak kau hiraukan demi diriku, oh buah hatimu. Ini lagu Aceh. Penat dan lelah tak kau hiraukan. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, berapa orang yang masih punya ibu. Lagu ni untuk orang yang tak ada ibu dah macam saya. Berapa orang yang masih ada ibu angkat tangan? Angkat tangan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pintu syurga masih senang dikutip kalau yang ada masih ibu ni. Yang masih ada ibu, ya Allah, gunakanlah sebaik-baiknya pintu ini untuk berkhidmat sebaik-baiknya. Ada ibu, ada ayah, khidmat sebaik-baiknya. Ustaz ada mak lagi? Ustaz ada lagi kan? Mak Ustaz pandai buat kuih, untunglah dia. Dapat makan kuih. Ustazah rasa kuih mak saya ni. InsyaAllah, untunglah. Saya cemburu dengan Ustaz. Boleh makan kuih mak lagi. Saya dah tak boleh dah. Dah hampir setahun dah mak saya pergi. Ibu yang mulia. Bila dah tak ada, barulah orang ni, kita ni rasa, ya Allah, kenapa dulu aku tak pergi jaga mak aku ni? Aku sibuk dengan kerja aku. Sabtu Ahad pun aku tak ambil masa untuk jaga mak. Kenapa? Ibu, sejarah telah membuktikan Uwais Al-Qarni, kerja dia adalah kerja jaga mak. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Uwais Al-Qarni membuktikan, kalau tanya dia, kau kerja kau apa Uwais? Kerja aku jaga mak. Kerja dia memang jaga mak.
Sebab itu, sebab yang datang ni semua ibu-ibu, patut ceramah ni untuk anak-anak, Ustaz. Jadi nasihat saya untuk ibu-ibu, saya nenek juga ada. Ibu, ayah-ayah yang mungkin ada menyimpan rasa dan kesedihan yang luka di dalam hati, angkat tangan, doakan anak-anak. Wahai Allah, mungkin ada yang menyimpan luka pada anak-anaknya. Wah, aku ampunkan anakku ya Allah. Tolong bagi dia hidayah ya Allah. Bagi dia hidayah ya Allah. Supaya anakku faham sesungguhnya jaga mak, jaga ayah ini adalah perintah Allah. Ini bukan main-main. Dan jaga mak, jaga ayah bukan pilihan. Kau dah jaga, apa pula? Apa nak jaga? Kita perempuan, kita ada suami. Kau dah jaga. Kau yang banyak dapat gelang mak kan? Kau dah jaga. Biru, normal. Orang akan tolak-tolak jaga mak. Luar biasa pada zaman sekarang kalau ada anak-anak yang minta untuk jaga mak dia, bang, mak berapa hari kat rumah kau? Dah 5 hari dah. Takkan kau je nak jaga mak, bagilah raya pula. Okey, abang bagi kau 2 hari je. Lepas tu bagi kat abang balik. Kalau ini yang terjadi, Masya Allah, bahagialah ibu sekalian. Tapi masih belum terlambat. Ibu, ayah, doa ibu ayah boleh menebus lagi. Mohon pada Allah, ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Jangan terus, yang ada ibu dan ayah, jangan lupa untuk terus mendoakan ibu dan ayah yang masih ada ataupun yang telah tiada. Apa doanya? Allahumma firli. Dan kita doa sama-sama. Dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang masih ada ibu, rebutlah peluang untuk berkhidmat kepada ibu dan ayah kita. Yang telah tiada, teruskan khidmat, ada cara dan jalannya. Tidak pernah berhenti khidmat, yang berubah adalah bentuknya. InsyaAllah, wallahu a'lam. Jadi, yalah, saya sebenarnya tertarik dengan apa yang saya sebut tadi. Kadang-kadang kita menzahirkan kasih sayang ini, kebanyakan kita menzahirkan setelah tiada. Kadang-kadang waktu depan mata kita tak cakap. Soalannya, saya sayang mak saya, tapi saya susah nak cakap. Tapi dia faham lah kot, saya sayang kat dia. Tapi mak kita paling tidak, walaupun dia tak sebut, kadang-kadang mak tak sebut, mak sayang sangat anak mak, dia tak sebut. Tapi dia memang banyak menzahirkan perbuatan. Kadang-kadang dia marah, kan? Lambat balik, itulah, apa benda ni? Campur apa dah ni? Maghrib dah. Kau pergi mandi sekarang, pergi mandi, sembahyang, lepas tu makan. Lepas tu makan dulu. Dah siap dah makanan untuk anak. Kan? Buat lagi, luka kan? Dia marah. Tengok, dah luka, padan muka, mari sini. Ambil minyak, tonyok siap, sakit-sakit, buat lagi. Tapi siapa ubat? Mak kita. Tetapi sebagai seorang anak, kadang-kadang kita kena luahkan, kena sebut. Tapi kebanyakan kita, bila mak dah tak ada, kan? Bila ayah dah tak ada, atau orang yang kita sayang tak ada, mulalah keluar status. Rindu masakan mak. Mak rindunya nak sangat peluk mak, rindu nak peluk mak ketat-ketat. I love you mak, very strong. I love you very strong. Kebanyakan kita. Itulah sebenarnya yang kita kena ubah supaya tidak berlaku penyesalan yang berpanjangan. Kenapalah dulu aku tak jaga mak? Kenapalah dulu aku tak peluk mak aku? Kenapalah aku? Maka tu Ustazah Hasni tadi lah berobot, pergilah aku jaga mak pula, cik kau dia jaga. Malahan banyak sangat kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk berbakti nak masuk syurga ni. Allah bagi peluang kat kita dengan hadirkan mak yang tak sihat, hadirkan mak ayah yang uzur. Yang paling banyak sekali anak masuk neraka ni adalah sebab mak atau ayah dia nyanyuk. Itu paling banyak sekali, bukan senang nak sabar. Nak buang air pun dah tak ingat. Lepas tu dah nak buang air, main pula najis dia tu. Bukan semua orang boleh sabar benda tu. Kan? Mak ni, mak. Tinggi tu. Yang kenapa bahaya nyanyuk tu? Sebab nyanyuk ni bukan lupa sepanjang masa. Ada yang diingat, ada yang lupa. Time diingat tu dia kecil hati. Habis. Time dia lupa tu lain lah. Yang diingat tu. Macam ni kau buat aku. Contoh. Nah, dia tak apa dengar. Sound trouble. Dah lah sound trouble. Duduk belakang bukan orang sini. Tempat lain.
Kan, sound trouble. Bila cakap, pergi dekatkan bibir kita ni dengan telinga mak tu. Mak makan. Mak, makan. Makan. Nampak? Dia menzahirkan tu dengan cara tu. Mak tu tengok, dengan dia jegil-jegil mata mak. Makan, mak, makan. Maman. Bandang maman pula dengan kan. Jadi, apakah cara? Itu sebabnya antara yang kita boleh buat adalah bantuan fizikal. Picit mak. Mak ni banyak angin, mak jaga makan, mak. Mak ni makan, mak cakap je mak nak makan apa. Mak ni tak apa saya. Iyalah, mak cakap lah apa yang mak cakap. Kalau ikutkan dalam kepala mak ni, Allah ambil macam mak ni makan. Kalau boleh nak cerita ni, contoh kan, orang tahu. Kan, tak apa mak, nanti saya cari mak contoh. Begitu juga dari segi luangkan masa duduk. Kadang mak kita ni dia cerita benda yang sama je. Ya, mak tadi kan mak jumpa apa hari tu, mak jumpa hari dah cerita kat kita itu. Jangan kita potong. Mak berapa kali nak ulang, dah dengar lah cerita ni. Oh ya. Jangan potong, jangan ya ke mak. Ni ya Allah, cerai dah dia. Dia doang cerita, dia cerita mak juga cerita pasal artis. Kan? Oh ya ke? Mak kita cerita layan kan? Luangkan masa. Kadang duduk je depan dia. Betul. Kali tak, saya kalau tak ada ceramah pagi, ada time tak ada ceramah tu, pagi-pagi dah sampai mak lah. Mak saya siapkan nasi goreng, satu kuali sudah habis satu orang. Yang kuali tu tak adalah besar sangat, boleh lah kan. Tapi nak beritahu, punya sedapnya masakan mak. Saya fikir tu sebab bila saya tengok video Ustaz Asmi tu bergurau dengan mak dia, saya fikir. Saya membayang macam mana lah kalau satu hari nanti aku mak juga tak ada. Macam mana? Itulah kadang. Sampai tu tahap bukan mudah. Kita nak explain pun tak boleh. Melainkan orang yang rasa je faham. Kan bila dah kehilangan mak, kan, kehilangan ayah, kehilangan adik-beradik, keluarga yang terdekat, kita akan rasa bila dia dah tak ada. Luangkan masa. Duduk, dia kadang duduk. Dia cerita pun je ke. Kadang ada je benda dia cakap. Dan begitu juga, kita juga dengan cara berkomunikasi dengan baik dengan mak. Dengan mak kita lah. Ibu kita cakap baik-baik, cakap dengan lembut. Sebab kata orang tu kalau nak mencari pokok berbuah, cuba lobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, agak bersantun. Maknanya duduk kan. Cakap elok dengan penuh sopan santun dengan mak kita, jangan menjerit walaupun dia tak apa-apa dengar. Walaupun dia dah tak apa-apa nampak. Macam tu lah mak kita. Kan, satu dia punya keupayaan untuk Allah cari kekurangan tertentu. Dan itu sebenarnya satu tiket dan peluang untuk kita nak tempah masuk dari sini. Tetapi ada orang cakap, nak berjaga pula. Timbul keluhan. Yang paling kita kena takut, bayangkan benda itu berulang pula dekat kita dengan anak kita. Dan kemudian, kan, bantu ke mak ayah kita ni, bantu mak kita ni tak apa isu. Begitu juga kita meluangkan masa dengan hanya walaupun dengan satu panggilan telefon. Hello, Assalamualaikum mak, okey. Siapa ni? Anak mak lah. Mak dah makan ubat tu belum? Tengoklah sekarang, kejap lagi ikut. Mak dah makan ubat mak. Mak tu macam-macam sakit lah. Mak darah mak tak tahu tinggi berapa dah. Pecah siring. Mak tengok mak punya pokok out mak. Gaul. Macam mana mak jangan tak makan ubat. Nanti tu minggu ni alok balik. Yelah, kita tengok makan lah. Kadang dengan call lagi. Tanya khabar. Mak jangan tak makan tau. Bahagia dalam hati. Jangan tak makan. Semangat dia makan sebab dia kata anak dia suruh makan. Waktu juga tadi anak aku telefon. Daripada Kelumpur. Daripada Singapura. Telefon. Tanya nak makan ke belum semua. Tu aku orang pesan. Tunjuk je nak lupa nak ubat. Tapi dia bahagia ke cerita sekarang. Dan begitu juga. Hormat dan jaga hati dia. Kita kena tahu sus dia. Janganlah cerita pasal ni. Sakit hati dia. Janganlah cerita pasal sepulan-sepulan ni. Sakitkan hati dia. Janganlah cerita pasal, janganlah tegur mak kita ada satu perkara tentang masakan dia tu contohnya kan. Janganlah kita tunggu. Janganlah kita puji orang tertentu lebih daripada mak kita. Contoh kita tahu mak kita tak se. Jangan kita buat. Dan begitu juga, kan, caranya adalah menghargai ibu kita setiap hari. Apa yang kita buat ni, benda yang spesifik yang saya bagi sebenarnya jauh lebih berharga dan lebih bernilai daripada kita menghadiahkan barangan-barangan mewah yang jarang-jarang kita bagi. Kita bagi barang mewah, bagi beg tangan. Mungkin kita bagi kasut, mungkin je. Kita bagi handphone, mungkin setahun sekali. Mungkin birthday ataupun hari ibu, contoh. Tetapi yang kita buat setiap hari yang kekal dalam ingatan. Itu yang saya cerita ada seorang lelaki ni, dengan anak perempuan ni, dia kata selama ni mak dia
lebihkan anak adik-adik yang lain. Tapi dia tak kisah. Tak kisah. Tiba-tiba satu hari masa PKP itu kan, masa PKP itu tiba-tiba tak boleh nak keluar ke mana-mana. Dari masa tu mak dia tak sihat. Anak-anak lain tak ada. Anak ni yang paling yang dia tak berapa suka lah kata anak ni. Ambil inisiatif balik ke rumah. Kan? Balik ke rumah, jaga mak. Gigih dia, memapah mak dia, bawa ke bilik air, mandikan, gosok gigi, sabunkan. Kemudian sikatkan rambut dia, ikatkan rambut dia, kan, bedakkan dia, letakkan katil balik semula. Dia dengan suami dia, bila dia buat tu dia fikir balik, dia ingat, dia sendiri cakap dengan anak. Allah, mak dulu banyak, biarkan kau, zahir kau yang jaga mak. Kadang-kadang kita marah-marah, kita cakap, kau tengok anak, kau tengok abang kau, seorang lawyer, seorang engineer, seorang doktor, kau duduk tu, nyusahkan, kadang-kadang mak tu. Tapi sedangkan bila dah terlantar, anak tu yang layan mak tu. Mak udah stroke, cakap pun tak jelas. Mak cakap tu, kawan dia pun tengok tu, baik tu dia layan. Mak nak apa? Ayolah nanti saya cari. Kawan nak tanya, mak kau nak apa? Tak mau batu. Oh, dia nak dah biasa. Ayolah nanti saya cari mak dia. Ayolah. Itu apa pula tu? Dengan asam saya tengok dia. Jadi dia kata baik kan? Dia boleh faham tu walaupun macam tu. Punya dah jadi antara dia. Jadi mak kata buatlah baik. Benda tu nampak simple, luangkan masa, cakap elok-elok, sesiasa saja sama. Tapi hukum itu yang akan besar pada seluruh hari dan sebagainya. Bila mak mula beza, macam mana kita nak jaga komunikasi kita dengan anak? Ada 3 tips tuan-tuan perempuan, adik-adik yang masih muda. Ada 3 tips cara untuk berurusan dengan ibu. Ayah-ayah pun kalau tengok anak-anak dengan isteri tuan-tuan, pesan dekat anak ni. Ada 3 tips cara berurusan dengan seorang ibu. Yang pertama, sabar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sabar. Tak ada pilihan lain. Ayah-ayah bila nampak anak tinggi suara dengan isteri, dengan mak dia, bang, minta maaf mak balik. Walaupun anak kita dah besar, dosa bang, dosa. Mak kau, gunakanlah power sebagai seorang ayah. Kau jangan nak marah aku isteri aku jaga hati dia. Tak tahulah, kalau bapak pun tak jaga hati isteri, anak pun tengok je, bapak tak jaga pun nanti mak. Ini semua main peranan tuan-tuan. Saya pernah terjumpa, Ustaz, ini pengalaman saya Ustaz. Ada seorang makcik Ustaz, dia naik kuda, makcik lah, dah 60 lebih, tapi macam budak-budak. Kuda, dia naik kuda, tapi joyride yang tarik kuda tu. Kuda di shopping mall. Kuda betul Ustaz, pergi stable muda. Pas Ustaz, saya tengok dia makcik tu, putih dia tengok saya. Awal tak ada aku kan? Dia makcik kenal. Saya tu tengok kat TV. Lepas tu rupanya yang bawa tu adalah anak lelaki dia. Tuan-tuan, anak lelaki dia pun cakap, Ustazah, ni mak saya. Oh ya. Jadi rupanya ada kisah. Tuan-tuan, rupanya anak lelaki ni baru jumpa mak dia. Dia cari mak dia, sungguh-sungguh cari mak dia. Sebab orang lelaki ni duduk rumah anak yatim, rumah kebajikan. Dia cari daripada kampung mana. Akhirnya dia dapat tahu bahawa mak dia adalah orang yang tak sihat mental. Jadi minta maaf saya cerita. Jadi ibu ni pernah diperkosa. Lahir budak ni. Bila dia lahir, dia dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia belajar. Akhirnya dia menjadi seorang lelaki yang berjaya. Saya cari mak saya, Ustazah. Sebab saya nak cari keberkatan dalam hidup saya. Saya tahu. Mungkin kalau ada orang lain, dia akan dendam dengan takdir dia.
Tuhan, kenapa kau cipta takdir aku? Aku lahir pada mak yang tak sihat. Tak tahu siapa bapa aku. Tapi ada orang yang menilai takdirnya dengan pandangan yang sangat positif. Cari rumah kebajikan asal daripada mana mak dia. Akhirnya jumpa, oh mak kau yang ni. Dia ambil mak dia, duduklah dengan dia, Ustaz. Adalah isteri dia dengan anak dia. Dan isteri dia pula cakap menangis, Ustazah, ni mak mertua saya. Masya Allah, baiknya awak ke yang jaga mak awak, mak mertua awak ni? Sebab Ustazah, sebab saya memang suka jaga orang tua. Mak saya dah meninggal, saya jaga. Ayah saya dah meninggal, saya jaga. Mak saudara saya sakit pun saya jaga, Ustazah. Perempuan, saya terdiam melihat betapa bekerjasamanya suami isteri ini menjaga seorang ibu, dan dia mencari keberkatannya di dalam rumah dia sampai dia cari mak, mana mak aku untuk aku bawa ke dalam rumah. Kata ulama, orang yang dalam rumah dia ada seorang ibu bagaikan Kaabah masuk dalam rumah. Tuan, orang nak pergi Mekah, nak pergi haji, mak sakit, mak pula suka dengan dia jaga. Tak payahlah pergi, janganlah tinggalkan mak. Okey mak, saya tak jadi pergi umrah. Tak payah pergi umrah. Kenapa? Kerana Kaabah sudah masuk ke dalam rumahmu. Seorang lelaki mau pergi berjihad, Nabi kata, ada siapa kat rumah kau? Ada mak saya yang uzur, ya Rasulullah. Tak payah pergi jihad. Jihadmu adalah dengan menjaga ibu. Subhanallah. Tuan yang mulia, ibu yang dikasihi Allah. Jadi kisah yang saya jumpa seorang lelaki yang mencari ibu, walaupun dia tahu dia bukan lahir daripada keadaan yang sempurna, tapi dihargai ibu dia walaupun tidak sempurna. Maka wahai anak-anak sekalian, andai kita jumpa ketidaksempurnaan pada ibu kita, janganlah menjadi seorang juri untuk menilai ketidaksempurnaan. Segala kudrat dia dah habis untuk menjaga kita. Air mata dia dah habis pada setiap sujud malam dia untuk mendoakan kejayaan kita. Saya pasti dua ustaz yang berada di hadapan ini adalah dari doa seorang ibu. Maka sebab itu, jangan main-main dengan seorang ibu. Ayah-ayah sekalian, nampak isteri tuan-tuan menangis, kecil hati dengan anak, telefon anak, no, balik minta maaf dekat mak kau. Jangan tambah lagi api, peduli kat mak kau tau, dia memang macam tu, ngada-ngada saya. Jangan tambah lagi. Durhaka anak-anak kita. Fahamkan mereka, abang, syukur kau dekat mak. Kalau kau mati, mak tak ampunkan kau, ataupun kalau mak yang mati tak ampunkan kita, kau kebal ke dari neraka? Tuan yang mulia, kecilkanlah hati mak takwa kalau anda kebal dari neraka. Allah. Masya Allah, sekalian. Itulah kadang-kadang kita berfikir nak cari benda amalan yang besar. Rupanya amalan itu ada dalam mata kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, apabila kita ada masa ibu baca sebelum satu tadi, saya pun biasa. Adakah saya ni jaga dan menghargai sebab mak saya pun saya. Masya Allah. Kadang-kadang bila yang ada depan ni kita tak tahu saja. Dia salah satu tadi. Bila mak saya di rumah, kadang-kadang salah yang kacau orang rumah. Masalah dari sisi mak adalah satu semua kan. Tapi kita kena tunjuk supaya faham, supaya isteri kita boleh jadi berlaku yang baik, kita pun boleh menjadi anak yang baik. Sebab itu kita mesti berusaha menghargai. Mudah-mudahan kita dapat masuk syurga dengan doa dan berkata-kata ibu kita, insya Allah. Amin.